14.10 kasih abang 16. Tak, 20 tak. RM1 ambil kat mana man? Mana buah? Ini masak. Pak biji di balik dia. Malaysia pada Islam. Okey. Belajar lah. Ni mana? Ni. Assalamualaikum dan seperti biasa berjumpa lagi di channel Lambat Edit ya. Baru-baru ni kita ada lihat satu video lokasi ini telah diserbu oleh pihak berkuasa Tuan Immigration. Jadi hari ini kita nak tinjau di lokasi ini sama ada keadaan masih seperti biasa ataupun berkurangan. Tapi kalau untuk kita tengok keadaannya masih sama seperti biasa. Tak ada. Ini sekarang ni kita dekat kedai jual buah yang sebelah kanan kita ni banyak warung. Apa ni kedai menjual kuliner. Kuliner Indonesia. Lokasi ni memang menjadi tumpuan warga Indonesia untuk mendapatkan keperluan mereka. Dia ada dari permainan kita masih lama lagi bekerja dan penjaga bahasa asing dekat sini nampaknya. Jual sayur. Masih banyak lagi bang-bang yang berniaga kat sini. Ini keras ni. Kalau kita dengar dari perbualan mereka, mereka cuba mengajuk laylat orang tempatan. Banyak yang begitu. Ini tempat-tempat buah sayur ni. Banyak sekali lah geng yang ada, tapi nampak macam ada kurang sikit lah seperti biasa kita lihat sebelum ni. Yang lebih pisang. Okey, saya tahu bagi apa ni. Kita nak pergi beli pisang. Mana? Sini ya, pisang. Karena kamu bukan yang jual ikan. Oh, ini pisang. Okey, bagi kita beli pisang. Sebelah ni pasar Raja Bun telah pun dibuka. Tapi depan ni masih lagi dibuka lah macam biasa. Pisang dulu sini. Okey. pisang awak. Okey, pada sini dulu lah kita tengok orang live kan. Temu kunci ni banyak anu. Tali bar. Mula lang kita nak balik.
Kamera ni dah lama saya tak pakai. Hari-hari kita pakai kamera ni, tapi guna mic lain lah. Kita rekod, kita pasal rekod dekat telefon. Lalu kamera ni dah rosak mic. Okey, tuan-tuan, beginilah suasana dia agak tak sibuk macam biasa lah kan. Kalau biasa tengok, wah, tempat ni macam pasal malam pula. Ini dah kurang lah. Dari segi penjaja orang asing lah kurang lah nampak. Kemarin sangat ramai macam geng jawang ni kat sini. Okey, dengan itu sampai di sini dulu. Assalamualaikum dan bye-bye. Lagi kat depan sana lah. Masih ada lagi. Masalah maka